mamak ke apa benda kan, aku akan pergi. Yalah. Ya. Walaupun sebenarnya mamak tu jumpa dulu. Baru aku jumpa mek dia, aku kan pergi yang destination first aku dulu. Okay. So Betul macam tu, kau ikut priority kau. Aku ikut priority kot. Aku fleksibel kot. Aku tengok yang mana. Tapi sebenarnya kan, kalau dah tak lalu, mampus aku tak pergi ya. Nasib kau. Faham. Okay, so episod ni khas untuk orang Semenanjung lah. Sikit-sikit dapat pendedahan. Walaupun tak banyak, walaupun dalam gelak ketawa kan, at least dapat sikit education. Macam mana, apa yang ada kat Sabah, ada kat Sarawak. Sabah pula. Nampak betul rindu kat Sabah. Kena pergi ni. So, okay, untuk episod ni sampai kat sini je. Ya, boleh lah. So, at least kita tak merapu dan orang dapat something. Betul lah. Datang lah Sarawak. Aku jemput lah. Kena pergi. Kena pergi. Pada aku, orang semua, orang Malaysia, orang Allah. Orang Semenanjung. Kalau tak pergi Sabah dengan Sarawak, korang sangat rugi.